bila sebut Perang Dunia Kedua, dia ada kesinambungan daripada Perang Dunia Pertama. Baik, selalu cikgu bagi tahu kalau soalan, pelajar tolong biasakan gunakan 5M. Apa tu 5M pelajar? Kita dapat soalan, yang pertama sekali kita membaca. Yang kedua kita menggaris. Yang ketiga kita merangka. Yang keempat kita menjawab. Dan yang kelima kita menyemak. Pelajar mesti ada 5 ini dalam mendapat markah yang baik. Kalau kita tengok sini kan, mula-mula sekali kita bacalah. Kita baca, namakan 2 pakatan yang terbentuk semasa Perang Dunia Kedua. Baik. Dia nak sini ialah pakatan. Kita pun tengoklah. Dia nak 2 pakatan. Kita pun garislah. Ni nak pakatan apa? Kita nampak sini. 2 pakatan yang terbentuk semasa Perang Dunia. Kita garis dulu. Dah garis, sebab ini soalan struktur, tak perlulah kita nak rangka. Sebab cikgu dah bagi tahu tadi, struktur ni jawapan dia pendek, ringkas. Jadi jawapannya ialah kuasa paksi, kuasa bersekutu. Jadi ada 2 kuasa. Dia nak 2 pakatan pelajar, kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Okey, baik. Kalau kita tengok di situ pelajar, apa itu kuasa paksi pelajar? Bawah ni dah ada tulis dah. Kuasa paksi di sini. Kuasa bersekutu di sini. JJ, Jerman, Jepun, Itali. Ini satu geng lah